Hai semua, dah sedia nak belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita dekat sekolah? Hari ini, kita akan bercakap tentang kepelbagaian budaya dan stratifikasi sosial. Okey, bunyinya mungkin macam berat sikit kan? Tapi percayalah, benda ni sebenarnya sangat berkaitan dengan cara kita berkawan, bersembang dan belajar setiap hari. Baiklah, jom kita mulakan dengan satu fakta yang wow, memang menakjubkan. Korang tahu tak yang Indonesia ni sebenarnya rumah kepada lebih daripada 300 suku kaum? 300! Itu menjadikan negara kita ni salah satu negara yang paling kaya dengan budaya di seluruh dunia. Hebat kan? Soalan seterusnya, di manakah semua kekayaan budaya ni berkumpul dan bertemu? Jawapannya lebih dekat daripada yang kita sangka. Ia ada di sekolah kita sendiri. Boleh dikatakan sekolah ni macam cerminan kecil masyarakat kita. Betul tu. Sekolah kita ni ibarat sebuah mini Indonesia. Setiap hari kita jumpa kawan-kawan dari macam-macam latar belakang. Ada yang lain budaya, lain bahasa, malah lain status sosial. Dan di sinilah dalam mini Indonesia ni, kita belajar, kita main dan kita membesar bersama-sama. Jadi untuk kita betul-betul faham apa yang berlaku di sekolah, ada dua konsep sosiologi yang kita kena tahu. Yang pertama ialah kepelbagaian budaya dan yang kedua stratifikasi sosial. Jom kita bedah siasat satu persatu. Okey, pertama sekali kepelbagaian budaya. Macam mana kita nak handle semua perbezaan yang ada? Kuncinya ialah komunikasi multicultural. Senang cerita, ia adalah cara kita berinteraksi dengan kawan-kawan yang mungkin berbeza suku, bahasa atau adat resam. Tujuannya mudah je, supaya kita boleh saling faham dan hormat antara satu sama lain. Konsep yang kedua pula ialah stratifikasi sosial. Cuba bayangkan sebuah piramid atau sebatang tangga. Stratifikasi sosial ni macam itulah. Ia adalah cara masyarakat menyusun kita semua ke dalam lapisan atau kelas yang berbeza-beza. Ada lapisan atas, ada lapisan tengah dan ada lapisan bawah. Yang ni bukan pasal budaya, tapi lebih kepada kedudukan kita dalam masyarakat. Jadi, apa yang menentukan lapisan-lapisan ni? Peta konsep ni nampak macam rumit sikit kan? Tapi sebenarnya, ia cuma tunjukkan beberapa faktor utama. Lapisan-lapisan ni wujud sebab masyarakat kita cenderung untuk menghargai beberapa benda lebih daripada yang lain. Benda-benda macam kekayaan, kuasa dan juga ilmu pengetahuan selalunya jadi penentu kedudukan seseorang dalam piramid sosial tu. Okey, jadi ini beza paling penting yang korang kena ingat. Kepelbagaian budaya ni, dia horizontal atau mendatar. Kita semua sama taraf, cuma berbeza dari segi suku, bahasa dan agama. Manakala stratifikasi sosial pula, yang ni vertikal atau menegak. Dia ada tingkat-tingkat, macam kekayaan dan kuasa yang mewujudkan susun lapis dalam masyarakat. Nah, sekarang cuba fikirkan. Apa jadi bila perbezaan yang mendatar dan perbezaan yang menegak ni bertemu dalam satu bilik, iaitu bilik darjah kita? Kat sinilah kadang-kadang cabaran boleh mula timbul. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Cuba kita tengok data daripada cikgu-cikgu sendiri. Kalau kita lihat carta ni, hampir 70% guru setuju yang halangan bahasa adalah cabaran utama. Dan tak jauh beza, isu stereotip, prasangka dan perbezaan nilai budaya pun dianggap sebagai isu besar. Dan bukan cikgu je yang rasa macam tu. Data ni tunjukkan 60% daripada pelajar sendiri mengaku yang stereotip budaya memang wujud di sekolah. Jadi, ini adalah satu realiti yang kita semua sedang hadapi dan kita kena akui. Kata-kata daripada seorang guru ni, memang betul-betul tunjukkan kesan sebenar halangan bahasa. Bayangkan, bukan setakat susah nak faham apa yang cikgu ajar, tapi nak berkawan dan bersembang pun boleh jadi payah. Jadi, secara ringkasnya, inilah dia cabaran-cabaran utama yang muncul di sekolah bila pelbagai budaya dan lapisan sosial bertemu. Ada stereotip dan prasangka, ada masalah bahasa, ada jurang dalam peluang dan sudah tentu perbezaan nilai budaya. Okey, kita dah cerita banyak pasal cabaran. Mesti ada yang fikir, habis tu macam mana? Tapi jangan risau, semua cabaran ni sebenarnya boleh diatasi. Sekarang, jom kita beralih kepada bahagian yang paling penting. Macam mana kita nak bina sebuah persekitaran sekolah yang lebih inklusif, yang best untuk semua orang. Kajian dah tunjukkan ada beberapa strategi yang memang berkesan.
Antaranya, kita perlukan kurikulum yang meraihkan semua budaya, latihan kepekaan budaya untuk cikgu-cikgu, program bahasa tambahan dan yang ni best, galakkan kerja kumpulan yang campurkan pelajar dari macam-macam latar belakang. Salah satu contoh yang paling seronok untuk laksanakan strategi ni, aktiviti macam Pekan Budaya. Bayangkan semua orang datang sekolah pakai baju tradisional masing-masing, kita kongsi makanan, kita tunjukkan tradisi kita. Ini cara yang paling hebat untuk kita belajar dan hargai perbezaan antara kita. Dan gambar ni, ia merumuskan matlamat akhir kita dengan begitu baik sekali. Semua strategi yang kita bincangkan tadi, semuanya menuju ke satu arah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. Sebuah sistem di mana setiap pelajar, tak kira kau siapa, dari mana kau datang, kau tetap ada peluang yang sama untuk berjaya dan rasa dihargai. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita semua fikirkan bersama-sama. Sekolah kita ni kan penuh dengan perbezaan. Jadi persoalannya ialah bagaimana kita sebagai pelajar, sebagai kawan, sebagai anggota masyarakat boleh ubah setiap perbezaan ni menjadi satu sumber kekuatan yang menyatukan kita dan bukannya sesuatu yang memecah belahkan kita. Fikir-fikirkanlah sebab jawapannya ada pada kita semua.